Assalamualaikum semua. Jumpa lagi kat YouTube Santai Runner. Malam ni aku just lari dekat RKC je. Selalu ikut dia punya session. Cuma malam ni terrajin nak buat konten sekali. Sebenarnya aku sampai lambat ni. Patutnya pukul 8.30. Ni dah 8.35, aku baru nak sampai kat dataran JB. Parking motor pun tak ada guys. Penuh semua. Masa ni sebenarnya diorang dah habis warm up lah. Saya baru sampai. Tengoklah. Lari seorang-seorang. Semua orang dah jalan dah. Hai. Sampai. Masuk tak? Saya masuk. Tu orang kuat RKC tu, si Wahyu dan Abang Zul. Lari kat sini kena hati-hati ya guys. Ni bukannya event nak tutup jalan. Ni hanyalah session dengan community je. So masa lari ikut arus tu, tengok-tengok sikit belah kanan kau tu. Kereta laju-laju tau. Blinker is always must have for safety guys. Tengok macam aku, siap 2 blinker aku pakai, kat topi dengan kat tangan. Okey, waktunya naik bukit pertama. Ni bukit dekat depan Zoo Johor. Okey, turun bukit pula. Tak tipunya. Ini route tak ada ekor. Tak ada ekor, kena pancung. Masa ni aku tak perasan pula. Rupanya nak lintas traffic light tu ada 2 batch. Sorry lah, tak ikut cakap guru. Kat sini kena dengar cakap guru guys. Jangan jadi macam aku macam tak perasan. Yang ni lintas traffic light dekat sebelah kota jail tu. Terus naik bukit mencanak ke atas. Patutnya biasanya belok kanan guys, lalu depan mahkamah tu. Cuma malam ni jalan situ tak digalakkan lalu, sebab dekat depan bank nanti ada jalan tutup sebab ada construction kat situ. So malam ni pendek je. Route ni kucing tak ada ekor lah kiranya. Dalam 8 km je. So dah short dalam 2 km macam tu lah. Bukit ni agak tinggi juga tau. Baru ni. Mantap. Masuk ke hujung. Tu Abang Ponik, orang kuat RKC juga. Masa ni tak perasan heart rate dah mencanak sampai 190. Sampai kat puncak tu aku boleh jalan jap, bagi turun sikit heart rate aku. Naik bukit kau pergi sprint memanglah mencanak heart rate.
Ni turun bukit ke arah rumah Menteri Besar guys. Biasanya kat rumah Menteri Besar tu kita orang akan stop kejap. Biasanya ada water station lah kat situ. Cuma kali ni aku sampai, air dah habis guys. So tak apalah. Okey je, setakat 10 km tak ada minum air, apalah sangat. Nak sampai rumah Menteri Besar tu memang naik bukit mencanak lah. Tengoklah tu slope sampai 12%. Itu. Biasanya kat sini kita orang akan stop untuk ambil gambar. Siapa yang tak minat bergambar tu bolehlah terus jalan. Macam aku malam ni tiba-tiba rasa nak bergambar. Bolehlah gambar masuk dalam IG RKC. Jauh aja nampak. Peace. Sorry aku tak tahu nak cakap apa pasal tu. Sebab aku ni kira kadang-kadang macam introvert jugalah orang ni. Pemalu guys. Tapi nak buat konten. So untuk video YouTube aku ni, aku macam tak berani lagi nak cakap depan kamera. Mungkin sikit masa lagi kot. Habis tu bergambar, kita orang sambung balik lagi. Dah nak masuk kawasan hutan bandar JB ni. Ni traffic light nak masuk hutan bandar. Tunggu lampu hijau ya guys. Okey pecut. Tapi tadi saya pergi sini. Masa ni baru lepas buat mata kucing. Terima kasih abang polis. Baru nak on. Tu Syawal dengan Sufi. Dia nak singgah beli air di sini. Kalau dah harga sangat, tinggal kedai tu beli air. Macam aku jalan ni dah nak sampai dah ni.
Dek. Oh, San. Alhamdulillah. Semalam ada kerja sekolah anak, dia tak tang. Api kat bawah. Oh ya. Baik polis. Tu Z. Pis, kenapa kau duduk tempat gelap? Orang tak nampak. Habis bateri. Aduh. Kau tak ada lampu. Habis tak pakai lampu handphone je. Orang tak perasan ada ni. Kesian Hafiz duduk kat tempat gelap, lampu dia dah habis bateri. Biasa kali kat sini. Nak kucing ketawa banyak. Tapi kena masuk dalam. Okey, lepas ni banyak arah turun bukit je tak silap aku. Tapi jalan sini gelap dan sempit, so hati-hati guys. Tapi kawasan ni memang kereta tak banyak sangat lah. Kalau kat sini better lari lawan arah lah, senang. RKC 8K. Hari ni 8K je. Hari ni 8K. Tak ada ekor. Tak ada ekor. Kucing tak ada ekor. Baik. Kucing rontat. Depan tu ada cameraman. Jangan lupa senyum guys. Terima kasih abang cameraman. Alhamdulillah dah sampai dah. Okay guys, terima kasih kalau tengok video aku ni. Sebelum habis tu aku belanja sikit view kat dataran bandaraya Johor Bahru ni. Entah malam ni aku siap rajin nak bawa drone.
Jumpa lagi dalam video akan datang. Bye, terima kasih.